Ramai orang, terutamanya penyimpan emas yang baru sahaja ingin bermula, suka sangat menunggu harga emas turun baru nak buat belian emas. Bulan Januari 2025, harga emas per gram baru RM409 dan dalam masa 12 bulan, harga emas telah melonjak naik setinggi hari ini RM620. Jika anda yang sudah konsisten menyimpan emas selama 12 bulan, jarak perbezaan kenaikan emas yang anda sudah menikmati adalah lebih daripada RM211 per gram. Dan bagi posisi penyimpan emas, anda hanya perlu buat satu perkara sahaja, iaitu konsisten menabung. Apabila anda konsisten, bukan sahaja gram emas yang akan bertambah, malah anda akan dapatkan purata kos harga emas yang akan sentiasa lebih rendah berbanding harga semasa. Ini bermakna anda tidak akan rugi apabila beli emas dengan harga yang mahal. Kerana harga emas memang ada naik dengan turunnya dalam jangka masa pendek. Tapi untuk jangka masa panjang, sejarah harga emas 20 tahun telah menunjukkan harga emas naik secara purata minimum 10% setahun. Jika anda simpan emas selama 2 tahun, naik 20%. Jika anda simpan sehingga 10 tahun, naik 100%. Jadi, tak perlu risau tentang harga emas semasa. Yang anda patut lebih risaukan adalah jika gram simpanan emas anda itu tidak bertambah. Dengan simpanan emas bersama dengan Public Gold, anda boleh terus mulakan simpanan emas anda hari ini sejurus selepas anda berdaftar. Caranya, anda isi sahaja borang sign up di bio saya ataupun PM saya untuk saya bimbing anda cara dan langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.